Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. So today, hari Selasa, 8:55. Okay, I nak pergi KL dengan my friend. Okay, actually this is very last minute. Kita orang baru book hotel semalam. And then sajalah nak bawa kawan I ni, dia patah hati kan, kesedihan. Jadi kita layankan dia, bawa dia pergi KL. Kita orang dekat KL 3 days je, nak pergi makan-makan, lepas tu jalan-jalan. Tu je lah plan dia. Kita follow the flow je. Kalau korang nak tahu kita makan kat mana, kita buat apa, korang kena tengok vlog ni sampai habis. So sekejap lagi I akan gerak. I nak pergi car wash dulu, and then baru I pick up dia. So tu je lah. Over guys, dia ni guys. Over guys, bawa luggage guys. Kau tak bawa luggage ke? Ya, over betul lah. Over betul, sumpah over. Of course lah, tak. Oh, tak apalah. Kita pergi KL sebab dia tahu. Sebab dia broken, so kita pergi KL. Kau ouch. Tuh, bawa luggage guys, nampak ni. Dia kan nak pergi mana siap? 1 hour later. Relax. Tak boleh cakap dah. Memberair mata aku. Rekod tak tahu, nanti kau tak rekod. Sampai PV. Kita orang baru sampai KL just now. Saya tidur tak tidur je. Dia drive, baguslah. Ada drive. So tunggulah kita nak makan sukiya dekat PV. But you need to order tau. Selalu orang order untuk I, so I tak tahu. Okay, minta. Oh, the soap. Ya. Masalahnya sos pun orang buatkan I nak kena tengok TikTok ni. Sos dia aku tak tahu pun nak kena tengok TikTok apa. So siapa yang nak order kat kita ni? Tak apa, nanti aku tanya kawan aku. Apa yang sup apa. Ada 2 sup, malas sup ke apa tak. Hai, sos tu pun awak pun tak kerti buat Tak. Order pun tak tahu. Oh ya ke? Tak apalah. Okay, nanti kita update once kita dah arrive dekat PV lah. Okay, bye-bye. I tanya Ainin guys, masuk ke keluar tab? Tak tahu. Beli. Sabar je lah. Jam. Alhamdulillah kaki saya semua sakit-sakit. Passenger princess, faham. Lagi makan. Now 2:11. Kita kena beratur kan. Kena beratur kat Sukiya. Kita dah ambil. Ni Ainin punya. Tadi dah ajar saya. Saya macam ya tak ya, ya tak ya. So kita pilih air orange. So ada berapa ni? Chicken dengan beef. Kau punya lagi nampak menarik. Nak tukar ke? Beef je tak? Saya dah rasa sos yang ini kan. Belakang ni ada yang mengadap. Dah, tak ada. Oh, dah balik. Oh, belum. Baik. nak ayam. Kau macam nambah tu lagi tau. Tak lah. Tak ni. Makan. Saya baru tahu dia tak makan daging lah. Tak gemar. This is my matcha. Dia punya coklat. Terbaik cakap matcha rasa rumput. Rumput. Tester. Ada ke? Kenapa tak ada vanilla? Memang tak ada Tu lah, aku dah tu. Kat sini. Aku rasa ada kat Jalan. Nak? No, tak boleh. Okey.
kalau dia tak buat, kita sebagai perempuan ada ke rasa nak buat macam tu? Aku tahu kenapa lelaki follow ramai-ramai perempuan. Cuba jawab. Kan? Faham? Aku tak tahu. Aku dah lama tak accept orang. Sangat lama. No, kau accept dia, dia follow kau tak follow dia. Oh ya, maksudnya follow. Aku dah lama. Saya rasa after this check in memanglah baring lah. Betul. Tak tahu pula buat apa. Jangan tertekan ni kau. Oops. Tengok gambar dia semua. Satu persatu. Tak banyak pun. Okay, tapi set dia banyak. Aki. Tak, dia guys. Jahat. Tadi Thailand. Lepas tu Dia sudah ada hint dah. dalam tak sebut. Gambar baru dia. Gatal tapi dia berani approach perempuan yang dia rasa dia suka. Dia benar. Itulah guys. Dia berani lah. Jangan jadi pengecut. Kalau pengecut jangan jadi lelaki. Ada dia. Takkan. Kita pakai baju panjang. Suka baca buku. Perempuan yang duduk alone macam kau. Level. Dia nak follow dia. Follow lah. Anak lah. Dia kena benda dia lebih sikit daripada perempuan kau. Kau yang macam tu. Ya. Buat bisnes apa-apa lagi. Faham tak kalau aku lelaki, aku akan aku dapat duit, faham tak? Aku je rasa macam tu. Tapi dia selesa. Dia tak selesa. Kau ni malas tak? Janganlah ni malas-malas. Tak kaya tak apa, tapi usaha. Rajin cari duit. Rajin. Tapi jangan busy sangat. Tapi kalau dah ada 3 tak apa. Tak ada 3 tak apa. Dah biasa. Dah biasa. Kita independent pak. Bodoh lah. Tak lah, kita cakap je. Dah 3 tak apa. Bohong lah kau. Dah silent. Dia kalau dah silent tu nak istighfar. Lawan dia. Afika. Okay. Makan ada sikit. Dia sibuk nak makan sikit, abang tu makan sikit. Tadi kita nampak someone. Lepas tu dia, saya kan tak boleh. Saya macam tengok. Macam dia Instagram lah, influencer lah. Saya tapi ni pula sangat. saya tak ada beef. Saya cakap dengan dia, kita orang 3 hari je kat sini guys. Masalah saya ni masih pergi. Dah lah last time pergi KL. Berbual pasal dia tu. Pasal dia tiba-tiba pergi je salah. Tapi dia tengok obvious gila weh. Kita kena Lepas tu tak ada macam tak cantik pun weh. Apa yang dia tengok? Apa yang dia tengok? Dia tengok obvious sangat. aduh lah. Tekak format guys. Ini kehendak. Lola, kita dah rekod sebab tadi kita dah gosip pasal orang. Kena baby. It's my shopping boys. Jangan gambar. Nampak kan? Kena kan? After 1 month budak belakang tu ada konten lah. Dia 295 kan? 300 eh? Ini ada ni. Kita is 210. Nana 在楼上，所以他 thank you。 Dia pula shopping. Saya tengok, tak lelah. Saya nak tengok jeans. Aku
baru perasan. Aku ingat kan kau pakai shawl. Tengok daripada jauh pakai bawah rupanya. Daripada tadi dah berapa jam dah Dia baru perasan bawah. guys. Saya pakai bawah. Sumpah. Apa dia fokus kat situ? Demi yang ger. Ger. Saya nak fokus guys. Ini baju awak. Sini tempat baju awak. Confirm Pedek. Damage has been done guys. Dia yang shock guys. Okey lah, masa tu saya dah shock. Baiknya kena baca doa lah. Saya rasa dia boleh check in kot. Lagi kat luar. Lagi banyak ni Takutlah. Shopee. Dia damage lah sekali-sekala apa. Tapi memang cantik. Dia beli yang tu. Tapi dia tak nak beli satu set. Macam tak apalah, aku dah banyak cardigan. Okey lah. Set dia cute. Satu set dia cute. Tapi seluar dia pun memang kain dia pun jenis kain yang selesa kan. Betul. Quality lah Zara tu. Dah ada outfit pergi Japan ke? Pergi airport maksud saya, sorry. Baru airport. The damage has been dah. Asyik guys, saya beli ni. Okey lah. Dia Ini BS. BS. Kita nak check in 20 minit kot sebab orang dah balik kerja. Maybe 30 minit. Tengok 14 minit. Tadi dah nak sampai dah 4 minit. Tapi salah jalan, so jadi 14. Yes guys. Senyum je lah. Yes. Hi guys, now 6:30, kita baru je check in. So before saya mandi, saya akan tunjuk ni. Ni bukan hall. Ni hanya tunjuk saja. Kalau hall dia ada banyak. Tak adalah, gurau je. Tak payah hostel sebab kita ambil bilik kecil je. Bila awak lah sebab okey lah. So tadi I beli ni sebab I tak ada concealer, so why not? Sekejap aku tengok. Minta apa? I think sama shade dengan dia juga. This one. Inner shade 1.5 N. Next one. Dia nak fokus, so seperti dia. Saya beli pants. Dia bukan jogger, tapi dia comfy. Hi guys, now 8:36. Kita orang nak pergi dinner dekat apa tadi? Dia cakap Mi Tarik Jalan Sultan. Tapi Mi Tarik ni ada banyak branch. Maybe kita pergi dekat Jalan Ampang sebab kita dekat area sini. So, we'll see how. Kita dah sampai kat Mi Tarik. Ni, guys. Saya kalau tak sedap, saya memang tinggalkan je dekat sini. Sofa sedap tak? Sabar, belum rasa lagi. Sukiya sedap tak? Sedap. Sukiya punya sos sedap. Ni kita tengok macam mana. Okay guys, let's test. Dia kelakar pula Tak ada beli sangat derak. Pakai chopstick lagi. Tengok. Tadi chopstick. Memang dengan chopstick. Sabar je lah. Masih nak belajar. Indah kau rasa sup ni Kita kena act cool guys. Act cool. cool lah. Dumpling tak. No. I know it's good. Without the sauce. Sabar. Sedap lah. Update. Sebenarnya kita orang kenyang lagi. Tapi macam mengada nak makan. Saya layankan dia guys. Saya pergi KL layankan dia. Saya pun layankan dia. Tapi sebenarnya mi ni sedap. Tapi tak habis sebab tapi makan Sukiya pun sekejap je. Okey. Nak tanya. Sukiya tadi out of 10? 10. You missed lah sebab sos dia. Okay, yang this one dumpling lah. Dumpling. Mi Tarik 7. menghampa kan sebab dia makan kosong. Patutnya kena makan dengan chili oil dia, tapi dia makan kosong. Okay guys, lagi
ada buka table luar. Tapi weekday diorang tak buka table luar. Aku tak tahu kenapa. Mana ramai. Maybe overlook tu. Tak apalah, nanti aku pergi. Kalau aku pergi lagi, aku ambil video bagi kau. Aku video call. Nak jalan ke sini tu aku video call. Dia tengah mencari titik. Kalau saya, yang ni tetap di hati saya. Semua naik overturn lah. Sedap je. Cuma ya, kenyang lagi. Tapi dah pukul 10 dah. Dah pukul 10. Sepatutnya kita orang dah lapar. Tapi tak tahu lah Suki tu pun kita orang makan tak banyak. Tapi kenyang lagi. Aku dah tidur dah berapa pun macam kenyang lagi. Pantis. First time tau dia tak habis. Makan dekat sini lah. Saya lah makan kat sini tak habis. First time lah. Yang ni aku rasa sebab dia bagi saya pun sebabnya dia kenyang lagi. Tahu lah lighting dia. So tak apalah, kita tunggu next kedai pula. Saya nak post ni. Dia tanya nak bagi apa. Saya cakap nak bagi tahu story. Saya nak bagi tahu story. Aku lupa. Latest vlog kau kat Tali Laki. Kau cakap mana? Tali Laki. Tadi nak naik kereta, saya pergi passenger punya tempat. Pasal apa yang nak drive? Sabarlah. Sabarlah. Lighting. Apa yang berlampu tu Yang bukan yang tadi? Ya, Bukan yang tadi ke? No. Tadi saya cakap dengan dia, cepatlah aku nak kau gelap cerita dulu. Kita tak akan sebut nama dia tau. Siapa yang sebut dulu, dia akan kalah. Tapi kita memang akan cakap pasal dia tapi tak sebut nama dia. Dia dah bagi hint banyak kali dah. Siapa sebut dia kalah. Aku tengah cuba. I tengah mencuba. Kalau tak sebut kalau ni gimana tak lupa soalan ni. Kita orang tengah menahan daripada sebut nama dia. So kita orang boleh dekat-dekat je. Kita orang cakap pasal dia tapi tak sebut nama dia. Yang tahu dia tahu. Okay. Kita tengok sampai JP siapa yang sebut. Tapi nampaknya dia dah hint banyak kali dah kau ni. Tak, kebetulan aku cakap pasal kereta Alphard. Rumah. Kan arkitek pun rumah dah juga. Kita design. Sama lah lebih kurang. Guys, update. Sekarang pukul 11:11. Wih, 11. Ke 35 Tak sebut macam tu. Kenapa tak ready? Kan dah pernah tunang. Kahwinlah terus dengan aku. Dia suruh orang tunang. Orang tu first bagi kau effort. Kau tak nampak kalau kau kan banyak masa lapang daripada klien sedih kau. Baik kau tengok satu-satu chat. Kau tengok. Tak boleh, nanti aku sedih. Tunggu Nanti aku sedih. Aku cakap banyak kali pasal benda tu memang dia bagi effort. Kau yang memang sangat. Kau doakan aku kahwin dengan dia tapi aku rasa dia tak ada. Kahwin dengan aku cepat. Tak payah tunang. Aku nak kahwin dia. Betul, dia kan dah pernah tunang. Tak payah tunang lagi. Yalah tu nak kahwin dia. Bodoh lah nanti. Kita masih berjaya tau. Belum sebut lagi nama dia. Nanti aku. Good morning. Sekarang 10:15. Kita lagi breakfast dekat Mokis Pizza. Outfit dia. Update kita orang sekarang pukul berapa? 10.30 baru nak keluar. Sebabnya bersiaplah. Okey. Tak tahu tak pancake yang kita orang makan tu dekat Subang Jaya. Jauh daripada sini. 34 minit. 37 minit. Korang tahu tak? Dia ada banyak branch. Dekat Bukit Tungku ada, Setapak ada. Tapi ada paket tu dekat Subang Jaya je. Aku tak faham kenapa dia buat segitu. Padahal kedai sama tapi paketnya dekat situ je. Bagi tahu korang ni so korang tak kena scam. Ya. Siapa je lah, tak apalah. Afika pun willing untuk nak pergi. Sampai. Saya tak kisah sebab sini pagi lagi. Banyak aktiviti yang boleh kita buat. So stay tune. Nak tengok sedap ke tak paket tu tiba. Kalau tak sedap memang mental. Kalau tak sedap, kita serbu rumah dia. Okay guys, bye. Nanti dah sampai kita orang bagi tahu. Bye. We have arrived. Waiting time. Jadi kat dalam ramai. Orang kah? Cookies je. Semua orang kerja lah.
Inilah pancake-nya. Beef and maple pancake, snow pancake. Belakang apa ada? Tak ada. Mana? I want this one. Inilah. Let's I told you. Hi guys, so sekarang ni kita dah makan, dah sampai. Dah makan, dah sampai. Menu dia pun menarik juga. Pizza. Nampak? Lepas tu ni the start of the show. Ni, kita orang ada ni. Ni ada banyak lah. Ni ada apa? Oh, set dia. So, sekarang ni tunggulah makanan ni sedap ke tak. Tak tahulah. Sabar. Okay, bye. Itu je kedai pula. Ni kedai dia. Tahu. Satu je. Yang tu is guys. Okay, tak. So, tunggulah nanti apa yang kita nak makan. Okay, harap-harap yang sedap lah. Harap-harap tak mengecewakan lah kan. Betul tak? Okay guys. Bye. Ni apa? Snowy pancake. Kau punya ice lemon tea. Ni ice peach tea. Peach tea kan? Peach tea, yes. Ada lagi satu pizza belum sampai. Yum. This one is Victoria ni. Sini, nampak. Kita nak makan. Kita makan ice cream. Dia fluffy. Sebab dalam ni mesti ada pancake kan? Ada dia lah. Itu tak letak. Banyak sangat. Sedap. Dia fluffy. Kau pula. Sedap. Sumpah bukan aku sebab. Aku nangis ke semalam. Mahim. Makan dengan ni lah. Boleh. Relax lah. Okay, kita nak relax. Kalau kita berdua tak boleh masuk ke? Tak boleh. Tak nampak lah duk kita. Kita kan ni YouTuber. Kalau malu rugi dek. Aku tak laku guys. Aku sebab kita orang nampak. Wah, fikir dah separuh weh. Cakap lah. Duduk. Kau duduk diam je. Dah makan kat Monkeys. So out of 10. Overall sekejap. Overall sekejap. Overall Overall including the pizza. Okay, ataupun buat one Okay. pizza. Kau sebut dulu. Bukan. Kau sebut makanan. Okay. Sekejap, pizza. Okay. 1, 2. Sekejap, pizza. Pizza. Okay. 1, 2, 3. 6. 7.5. Sebab crust dia I tak suka. Macam hangus. Oh, crust dia tu Okay, pancake. Sekejap. Pancake. Okay. 1, 2, 3. 7.5. Rendahnya aku. Kenapa rendah tak 7.5. sedap Biasa je. Sedap. Tapi Tapi tadi saya dengar dia yang macam cakap tak sedap. After tak, kalau first makan sedap gila. After dah macam dia dah tak Soggy. dia dah sejuk, tak dia dah tak sedap. Tapi okey lah, okey overall. Okay, Overall. Okay. 1, 1, 2, 3. 7.5. Aku pula tinggi. Maybe air dia sedap. I suka air dia. Sedap. Itu je lah. Okey lah. So far okey lah kan. So sekarang sorry. sekarang kita nak pergi mana? Sebentar nak pergi kafe tu, kita pergi mall. Pergi mall, lepas tu nanti ada satu lagi kafe. Kita rate lagi, okey? Satu kafe. Sukia kita dah rate kan? Mana? Sukia. Dah. Kat Sukia kau ada buat video ke? Ada? Ada, okey. Bye-bye. Tunggu lagi nanti kita kat mall.
This is KL guys, tak jam tak sah. Yang lain awalnya aku macam Kak reject bang. masuk parking pun jam tu guys. Saya tak tahulah. Guess what guys, tadi masuk parking kan, lepas tu diorang suruh pusing balik, keluar balik sebab full. So sekarang memang sangat-sangat jam. Sebab Tifa tengah lunch. Oh Yes. betul lah tu, lunch lah. Korang tengok sekarang ni dah pukul 1.50. Kita orang tadi start jam kau. Kita orang tadi start jam. Lepas tu tadi ada polis bantuan tu. Afika daripada tadi tak nak tanya sebab polisnya memang baik-baik. Polisnya memang sebelah dia. Lepas tu dia suruh buka tingkap belakang. Kau rasa? Sebab aku kalau polis di sebelah sini, aku boleh je tanya. Tak ada apa pun, tanya je lah kan. Lepas tu polis tu betul-betul kat tingkap dia. Saya tanya. Saya suruh Afika buka tingkap. Buka sekarang dia tak nak buka. You je kau. Padahal aku yang tanya ni, kau buka je lah tingkap. Dia pula menyorok dia buka tingkap. Tu saya tanyalah, bang ni boleh tak turun ke bawah? Lepas tu polis kata, nak turun ke? Boleh. Polis tu siap bukakan kon lagi. Kalau kita tunggu, mau lagi 1 jam. Sebabnya nak pergi ke bawah tu, pergi ke basement tu ada kon banyak lagi. Faham tak? Saya baik tanya, kalau tak Betul lah, pepatah pernah berkata. dan lepas tu saya cakap dengan dia, malu bertanya sesat jalan Afika. Nasib baik aku ni dah nak tanya. Dia pula tak nak buka tingkap. Malu gila. Dia suruh buka tingkap belakang dia. Macam mana aku nak cakap, Abang macam gitu? Apalah, ada polisnya memang dekat situ. Aku tak faham betul lah. Okey, itu saja. Jangan suka sangat, dia suruh kita pusing lagi. Kau tengok. Pusing ke? Kau tengok. Update. Kita orang masuk parking yang sama. Lepas tu dia suruh ke kiri lagi. Aku tak faham. So kita dah keluar parking. Selama berapa minit nak masuk parking, lepas tu dia suruh keluar. Lepas tu saya tanya lagi parking kat mana. Lepas tu dia suruh kiri. So kita dah kat jalan pergi ke LCC ni. Tak tahu kenapa. Apa yang ramai sangat orang. Tak apalah, kita hadap sama-sama je lah. Ada Imak maybe. Snuzon. Dah jalan. Update now 2:11. Allah dia tak betapa stresnya I sekarang. Sekarang kita nampak dekat Avenue K. Tak apalah. Saya punya stress rate 100. Tapi kan tak pernah tau pergi ke LCC, parking dia macam tu tutup. Dah 2 kali pergi. So far aku pergi pun tak pernah. Kan? Kenapa kita orang tak tahu Tak kenapa? tahu apa dosa kita. Lepas tu dia suruh belok kiri tapi tak ada jalan pun belok kiri tu. Betul. Faham tak? Tak lah. Itulah. Okay lah. Tak apalah, tunggulah kejap kita orang update. Kat sini. Tapi aku tak tahu dia nak beli kampung. Lepas tu beli lah. Sampaikan dah 2. Ya, cincin. Victoria's Secret punya kot. So cute. Sekejap. Our outfit for today. Alah, tak official pun. Cute. Caji. Luar beli semalam. Tengok tadi I dah try few colours. And this one, kod apa ni? Cherry. Macam cantik Raspberry. Kena pakai banyak sikit kot. Duk. Kalau nak tengok bagus ke tak, kau biar je lah, tak payah ni. Tapi memang dia melembutkan bibir. Should I pull the trigger? I think no. You think not? I think no. Because? I don't know. Tapi best. Ni bau dia macam Oh ni guys, this one. sebab tu. Ni tu which one? Vanilla candy. No. Rose Royal Majesty. Next location kita tengok 3.8 km je tapi 20 minutes. Saya rasa orang tu dah buang IG dia lah. Dia tak tengok lagi story saya. Saya tak sebut nama. Okay. Dia tak on IG. Kau tengok Tak adalah. Mencari. Saja je check. Mencari. Sekarang mesti cari parking. Cafe dia tadi dah Dah lalu. jumpa. So parking tu ikutlah kita orang stress buat cari parking lagi. Jalan. This is KL Ma. Jauh perjalanan kita nak sampai. Jauh tau. Dengan panasnya. Sampai. Apa? Apa? This is the Apa tu? menu.
Bukan. Set. Oh. High tea ke? Air dia jenis best mandi pool dah pula. Mandi pool pula. Pula. Atas dia. Cantik. Diorang tengah fikir, should we order this? Kita akan dapat ketupat pala, nasi lemak, gado-gado, tiramisu. Macam dalam gambar tu lah. Diorang nak ambil gambar kat sini. Cantik kan tempat dia? Before nanti dah ramai, so baik kita ambil gambar tu. Okay guys, kita tempat gambar dia. Sagu gula makan kita dah sampai, tapi kita nak ambil gambar dulu. Ni tempat dia. Ni tempat dia. Ini Aku dah ada dalam beg. So inilah tempat dia, ya. Macam nak masuk gua. Kau tengok. Ada je benda, aku tak faham pula. Ada je benda dia terjatuh. Okay, ni tempat dia. Kalau daripada sini, dia macam ni tempat dia. Afika. kena sopan-sopan lah. Tempat dia. Anak raja lah, betul lah. Anak raja. Siapa nak panggil saya? Sopan santun. Santun lah sangat. Okay, nah. We order sagu gula Melaka only. Sebab kita dah full. Nanti malam nak makan ni. This ice cream. Is it good? Kenapa lighting dia macam keren? Kalau kau ambil gambar Gambar kau? Boleh? tak nampak belakang. Ya, ada kaca merah. Apa dah? Selalu yang makan tak ada pun. Apa tu? Ada kaca merah. This is the shop. Very vintage. Yes. Draw. So, kita orang baru lepas pergi dekat cafe tu. Okay. So, rasanya nasib baik kita orang ni tak order food. Sebab kita orang tadi nak order food. Tapi nasib baik Afika cakap tak apalah, kita order dessert je. Sebab kita datang sana nak OOTD. bergambar. So, okay, kita rate Kita orang order sagu gula Melaka je. Share 2. Tapi tu pun so-so je. Okay, so kita rate sagu gula Melaka 1, 2, 3, 7. Okay lah. Tapi sebab food dia pun tak sedap pun. Tapi dia okay, kalau nak datang sana OOTD boleh lah. Sebab food dia pun overpriced rasanya. Boleh dapatkan better food kan, dengan harga macam itu. Tapi tempat dia lawa untuk OOTD lah ni. Budak trial. Dia buat indah-indah. Okay, sekejap. Untuk ambience dia 1, 2, 3, 8. Okay, so itu saja. Cleopatra check. Okay lah, puas hati lah. OOTD pun kita orang dah puas hati. So okay lah, alhamdulillah. Ya betul, duit pun dah banyak habis. Tip Jodoh pun tak jumpa lagi kat sini. itulah, tak jumpa lagi. Titik Aroran je nampak. Okay lah, ni kita orang nak balik apartment. Apa-apa nanti kita orang bagi tahu korang. Okay, bye. Panas weh, by the way panas Sangat. Panas nampak. Cantik. Hi guys, now 6 PM and kita dah safely arrived, alhamdulillah. So malam macam biasa lah, after isyak baru pergi makan. Now 7:38, kita nak pergi makan. Actually I nak pergi dari sini je, tapi alang-alang dah kat KL. Kita pergi je lah dekat mamak, satu mamak ni ada pergi. NZ curry. Ya kan nak makan dari sini je. Tapi alang-alang dah kat KL, makan je lah jauh-jauh. Bila lagi, janganlah yang penat-penat. Jangan. meter only, tapi tengok merah-merah ni semua. Don't trust me anymore. Update guys, kita orang parking dekat depan Saloma lah kalau korang nampak. Sebabnya dah 2 kali dah kita orang pusing. Traffic sangat-sangat jam dan stres. Nampak ni? Ni kita tunjuk. Ni. Kenapa nak tunjuk dekat sini? Banyak dia jalan.
Tak fokus lah weh. Nampak ni. Ni semua yang kita hadap nampak ni. All the Kat sisi. See? Nampak tak? Baiklah konten aku. Nampak tak? Baru nampak. Nak cakap memang yang terjam teruk. Ni kedainya dia bagi LCC. Okay, dah dapat dalam video kau. Okay, lain sekali. Wah, cantik. Tak nak ambil gambar ke? Ni nampak? No, kau tak nak ke pakai phone kau? Jam, kiri kanan semua jam. Kita orang pakai jauh. Ya, dah lalu tapi This is W. Yes, W Hotel. Tebak. Kita dah sampai Perjuangan. View mahal, tapi ada pokok. Dulu kita datang kat mana? Kat zoo je. Budak sekarang kat KCC guys. Depan kita orang ni banyak gila bas. Sini I tunjuk sikit Kesian. je lah. Oh, sorry. I tunjuk kat official view kita orang lah. Ada pokok. Tapi tada. Sekejap, kau kena beri Tapi tada. Ada pokok. Okay, ni dia. baju kuning, baju kuning. Mana baju kuning gua? Budak-budak sekolah. Bas tu berhenti kat tepi tu. That's why. Jam. Ya. Saya. That's why. Jam nampak budak-budak luar atas sekolah ni KLCC-nya. Tapi dihalang oleh Nak main pokok. dinding. Tada. Cantik weh. Betul. Cantik weh. Sekejap aku snap sikit. Roti telur je guys. punya roti telur. So dia macam was-was dengan air. Saya tak setuju guys dengan ni. Dinding ni tak payah patutnya. Sepatutnya saya boleh terus mengajak jalan raya. So saya boleh nampak kereta-kereta mahal. By the way, baru 5 minit dah tengok. Oops. Merah-merah. Aku berani sebab dia tak tengok video aku. Aku berani. Tak, merah-merah ada muka orang tu. Ya ke? Sikit. Pipi check. Oh tak, ni lighting lah. Blushing check. Saya order nasi goreng sebab saya lapar. Masih ke kampung tak di Bilis? Barulah jadi KL style brother. Tak adalah. Main-main je. Bye KLCC. See you next time. Yes. So how's the food? Sedap ke sebab saya lapar? Tapi sedap. Tak. Biasa je nasi goreng awak. Yep. Okay. Ready Nasi goreng nasi goreng. 1, 2, 3, 7. Amboi. Biasa je. Dia fine bukan nasi goreng kita. Sebab dia tak nasi goreng kampung tapi tak di ikan bilis. View mahal. Tadi kita dah sampai. Kalau boleh salah. Tuannya dah standby. Dia tak ready. Ainin, dah belum? Japan 2.0. Kau tak sopan lah. Tak, kalau aku ready. Aku tak macam tu. Semua ready dulu. Macam tak ready. Aku ni barang semua. Ainin sakit lagi. Weh, kenapa lambat sangat? Mana semua. Betul. I didn't see that coming. Hebat. Ini kenapa lambat sangat? Contoh bodoh. Maybe aku terlalu takut. The next day. So guys, kita orang dah check out. Kita orang check out awal pukul 11 tadi. So kita orang the best nasi ayam yang ada. Dia ada 2 branch. Saya tahu saya lah. Satu dekat Bukit Bintang, satu dekat Old Klang. Tapi dekat Bukit Bintang tu parking dia kat tepi jalan. Tapi okey je. Tapi untuk Afika ni dia takut. So kita pergi kat Old Klang. Okey sikit. Tapi memang sedap. Nanti kita nantikan, okey. Tak sedap siap. Sedap. Sekarang dah pukul 11.40. Awal lah kita orang cakap pukul 11.05 tadi kan. Macam gitulah, something like that lah. Ni dah 11.40. Kita orang nak makan nasi ayam. Sedap gila. Sedap gila kak. Lapar gila guys. Ya, aku rasa macam pernah lalu sini dengan Alungan Yes masa tu. Red light camera And kita orang hari first day kita orang kenyang macam tahap kenyang gila. Hari kedua ketiga lapar. Hari kedua ketiga lapar. Tak faham. Macam ni kita orang punya Perut. perut. Faham tak? Sampai tak habis makanan first day malam tu. 300 meters. Padahal makan Turn right sikit je. on Klang Lama. Kat Sukiya tu. Sabar je lah. Hari kedua kita orang makan pukul 11.12. Lepas tu lapar. Sekejap je dah lapar. So kita nantikan.
Hari ni kita balik. Bye-bye. Jumpa lagi. Cari dia banyak. Okey, jumpa di Vietnam, Medan. Kita dah sampai dah kat tempat makan. Kita ada apa ni? Apa ni? Nasi ayam goreng. Sayur goreng. Dia ada ni Tad. Ni Aini. Tunggu sayur jap. Tadi kat Seremban hujan lebat. Ni jam pula. Tak tahu lagu apa. Sampai. Kalau korang boleh nampak sampai depan tu tahu jam. Waze mengatakan ada crash. Tu Honda ni. Oh dia bukan pink. Merah kat merah. Kabus guys. Nampak ni kabus. Nampak. Wah kerajaan dia gaji. Tu nampak. Baru lepas hujan ni. Apa genting? Genting. One hour later. Okay guys, okay. Cepat quick. 5.30, 5.40 dia dah sampai kat depan rumah saya. Kita orang makan mamak tadi. So macam mana mamak? Sedap kan? Perempuan dah tak boleh. Sampai JB Kumpai. Oh tanuk. Okay, so sekarang ni dia dah sampai rumah saya. Kita balik. Rate my driving. Dia jadi dia face set. Saya Okay 100% lah. drive. Dia sangat-sangat berhati-hati. Dia suka jaga jarak. Saya suka benda tu. Sebab saya memang tak suka dengan orang tak jaga jarak. Tapi dengan dia jaga jarak dan saya okey je dia drive. Saya tak takut. Jaga SOP. Saya okey je. Baguslah dia drive. Tak laju sangat pun. Tak perlahan, tak laju. Okey lah. Dia berhati-hati. Dia macam bukan macam popo gila buat kereta. Okey lah. Kalau macam Ifah macam popo gila. Dia okey lah. Tak takut lah. So far saya tak takut. Saya dapat tidur nap dengan tenang. Okey. So jumpa lagi pada tiba. InsyaAllah nanti bila-bila kita akan jumpa. Kita jumpalah. So itu je lah kita orang punya short vacay orang kata. Boleh lah short vacay. So jumpa lagi. Thank you for everything. Thank you drivekan saya, layan saya pergi makan apa semua. Okay. Semoga yang baik-baik lah untuk awak. Cari duit banyak-banyak sikit. Kita pergi Okay, bye. Hi guys, now 6:25. I'm finally home. So, I nak cakap pasal KL. So, basically memang kafe-kafe yang kita orang pergi, tempat makan yang kita orang pergi semua memang susah sangat parking. So, korang sangat-sangat bersyukurlah sebab korang ada public transport kan. So, tak payah nak fikir pasal parking. And parking diorang lain rate dengan kat JB. So faham lah sendiri. Untuk 3 hari tu berapa ringgit untuk parking sahaja. Okay. So till next time, insyaAllah nanti pergi lagi. So hari tu I pergi KL and then my parcel dah sampai. I bought something. Dapat dia punya sekali posh bag. Tada! So pretty. Cantik kan? Dia punya ni design. My new bracelet guys. So thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Be kind and always do what makes you happy. Bye bye.